Tiket cek, pasport dah renew, hotel dah booking, winter coat, sweater, semua dah ada. Kawan-kawan, bila kita ingin bercuti ke luar negara, mesti kita akan lakukan persiapan awal beberapa bulan kan? Dan semua keperluan mesti lengkap kan? Tapi bagaimana pula persiapan kita untuk ke negeri abadi? Dah cukup ke bekalan kita untuk hari akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan, akhirat ialah akhir perjalanan manusia. Saat tiba ini kiamat, seluruh umat manusia akan memasuki ke alam akhirat dan dikumpulkan di padang mahsyar. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat. Di tempat itu, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Maksudnya di sini ialah setiap satu amalan kita di dunia ini akan dihisap dan kita akan menerima ganjaran yang setimpal dengan amalan tersebut. Maka berpada-padalah terhadap kesibukan dunia yang cuma seketika ini. Sampailah waktu amal dihitung, semua makhluk bakal berhimpun di padang mahsyar, tiada terlindung, hanya yang beramal mendapat untung. Justru, apakah amalan yang bakal menjadi penolong kita nanti ya? Sudah pasti salah satunya ialah solat fardu. Kawan-kawan tahu tak? Solat fardu merupakan soalan pertama yang ditanya di alam sana. Solat ni nampak je mudah, tapi ramai rupanya yang tidak berjaya menyempurnakannya. Pernah tak rumah kita blackout, gelap tiba-tiba? Pertama yang dicari apa agaknya? Paling mudah ialah telefon bimbit atau lilin yang boleh mengeluarkan cahaya. Itulah perumpamaan solat. Nabi pernah bersabda, Man hafaza 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Barang sesiapa yang menjaga solatnya, maka solatnya itu akan menjadi cahaya baginya serta bukti dan penyelamat pada hari kiamat. Allahu Akbar, betapa hebatnya ganjaran solat. Oleh itu, sentiasalah perbaiki solat kita. Kawan-kawan tahu tak? Islam juga menggalakkan umatnya untuk sentiasa bersedekah. Seperti mana viral baru-baru ini, hasil kerjasama rakyat Malaysia dalam misi kutipan dana sebanyak 9 juta ringgit untuk Wan Muhammad Nail, bayi berusia 10 bulan, akhirnya berjaya dikumpulkan. Masya Allah, inilah yang kita mahukan. Nabi sebut orang yang sentiasa bersedekah ialah golongan orang yang mendapat naungan arasy Allah pada akhirat kelak. Di samping itu, jangan kita lupa untuk membaca Al-Quran, memahami dan menghayati isi kandungan. Kerana apa ya? Kerana Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya, pemiliknya dan pengamalnya. Sebagaimana kata ahli ilmu, Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ialah ladang akhirat. Justru, amalan-amalan inilah antara bekalan kita untuk menuju ke alam akhirat. Harapkan solat sahaja. Terkadang dalam solat kita terfikir tentang dunia. Harapkan sedekah saja. Hati rasa gelisah jika orang tidak tahu kita bersedekah. Jadi, tambah lagi dengan amalan-amalan lain untuk menutup kekurangan amalan kita yang lain. Kawan-kawan, kita bukan selamanya di dunia ini. Sikit masa lagi kita akan pulang. Pernah suatu ketika Rasulullah bersabda, setiap Nabi memiliki satu doa yang tidak akan tertolak dan aku menyimpannya untuk umatku di padang mahsyar. Masya Allah, begitu baginda mencintai umatnya. Kita bahkan saat sedang menahan dahsyatnya sakaratul maut yang baginda khawatirkan hanyalah umatnya. Oleh itu, marilah sama-sama kita membacakan doa yang disarankan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Ingat kawan-kawan, kejarlah dulu akhirat. InsyaAllah dunia akan kau dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.